Seorang lelaki maut manakala adik perempuannya mengalami kecederaan hampir putus di tangan akibat ditetak dalam kejadian di Taman Kempas, Sungai Petani, awal pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Hanyan Ramlan berkata, mangsa berusia lewat 20-an dilaporkan maut akibat tetakan berulang kali di hadapan rumahnya. Kejadian dipercayai berlaku antara jam 12:30 malam sehingga pukul 2 pagi. Difahamkan, mangsa yang cedera dilaporkan mengalami kecederaan di mana tangannya hampir putus, katanya. Hanyan berkata, susulan kejadian, 3 suspek iaitu 2 lelaki dan seorang perempuan ditahan bagi membantu siasatan. Motif serangan masih dalam siasatan, hubungan ketiga-tiga suspek juga sedang disiasat dan suspek lelaki dikatakan tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan mangsa. Mayat dibawa ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk proses bedah siasat, manakala adiknya yang cedera turut menerima rawatan di hospital sama, katanya. Menurutnya, terdapat beberapa senjata yang dipercayai digunakan suspek ditemui di lokasi kejadian dirampas untuk siasatan lanjut. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan.